Saya tahu latar belakang Zamri itu bagaimana. Apabila dia memberitahu, saya nak beritahu dengan jelas pada hari ini. Dia mengatakan dia selalu berbangga mengatakan dia seorang pilot. Sebenarnya Zamri itu pilot yang gagal, graduate with wing. Saya tak tahulah bagaimana dia pandai, tetapi tak tahulah. Tapi saya nak beritahu saya tahu dia kerja di mana. Rakan dia berjumpa dengan saya, dia bercerita. Dan paling yang menyedihkan saya, dan saya terkejut. Dia beritahu Zamri ada sejumlah amount dia terhadap quotation ITPC itu kepada quantum base. Saya terkejut. Dia ada amount dia. Saya dah beritahu gitu. Saya pun ada orang beritahu. Ia rakan-rakan dia. Jangan terkejut, dia keras sendiri yang beritahu saya begitu. Tapi saya tak ada komen lah, sebab kita dengar cerita orang. Jadi saya kata projek ini sekarang sudah terlalu kotor. Projek itu tidak kotor, tapi orang itu yang mengotorkan. Tapi saya heran kenapa orang yang mengotorkan projek ini masih disimpan. Tak, sekarang ni Rohani tahu tak apa yang berlaku? Apa dia? Benda ni kalau nak deliver untuk bulan 12 ni, saya rasa agak mustahil. Terlalu banyak. Saya rasa orang baru ambil. Dia benda ni buat, dia bukan programming semata-mata. Untuk bisnes proses tu flow dia tu nak faham. Orang baru nak ambil. Dia kalau user serius, user akan panggil saya berbincang. Kita formalkan benda ini. Kita buat formal. Boleh formal. Cuma saya cari formal dan dia ambil definisi dia lebih berdekat kalau available akhirnya saya continue assessment saya dulu saya kan dah bagi tahu, saya bukanlah menghormati orang itu disebabkan jawatan dia, disebabkan keputusannya yang betul. Saya menyokong keputusan. Apabila saya tidak bekerja di situ lagi, saya akan terus menghormati dia. Maknanya kalau tak, sekarang ni yang deliver ni dah berapa persen ni? Sebab saya tak, budak-budak ras di SMS saya, dia bagi tahu gaji tidak dapat. Kenapa begini jadinya? Budak-budak ras gaji tidak dibayar. Dia tipu bangsa Melayu. Ras kena ingat itu. Saya Yuzi, dia tidak berkebayaan. Dia untuk buat bisnes mungkin boleh meyakinkan orang, tetapi untuk deliver dia tak boleh. Sebab saya bertanggungjawab dengan apa yang saya cakap. Saya nak ulang balik kenyataan saya. Jikalau jemputan ini untuk menyelamatkan projek AI, untuk menyelamatkan beberapa kerat kerjaya orang, saya tidak akan kembali. Tetapi jikalau jemputan ini untuk menyelamatkan quantum base, disebabkan quantum base banyak menggajikan orang Melayu, saya akan datang pada waktu itu. Betul. Saya dekat tak kenapa dekat sampai ke sini kita beri pun dan keluar dengan saya. Tak bagi tahu Zambi, jikalau dia buat gini, dia itu lemah zahir dan batin. Dia pemimpin yang bacul. Dia pun keluar ke saya. Saya rasa dia pun dah terasa sebab itu barohana juga turut serta meningkatkan kualiti. Jikalau dia buat perkara yang tidak baik, dia tidak akan terlepas. Dan juga lagi ini saya diberi mandat seterusnya untuk main. Tak dah runding balik tak? Jadi dah ambil alih
apabila user dah ambil alih, adakah user dah runding balik tarikh untuk deliver AIM ni? Yang itu kita tak nak buat. Kita ada masa-masa dekat ni, tarikh yang masa kita ambil, kemudian dekat ni kita perlu runding. Sebab kita punya Perlu dirunding dan perlu boleh berunding perkara ini. Dan sekarang ini saya tengok rohani, puan rohani Mimos itu, dia banyak berbohong dengan orang AIM itu. Disebabkan saya tak tahu, mungkin tidak berbohong, mungkin dia muslihat. Dan dia kena tahu rohani di sana di Mimos itu sendiri pun, dia pun berbahaya kedudukan dia. Jadi kita tengok disebabkan beberapa kerat orang Melayu, banyak orang Melayu yang menjadi begini. Dan saya perkara ini saya tak boleh diam. Kita berbincang, jemput datang jabat, kita bincang macam biasa. Saya tidak ada masalah. Jadi saya nak tahu sekarang ini Razi tak ibah lagi Razi dia tak ibah secara direct. Razi dia cuma dapatkan transfer oleh kepada penjual. Dia pun saya pun tak tahu dia sekarang ni dia dengan Ras tak tahulah macam mana lah hubungannya tu. Kita ialah saya, walaupun saya ni walaupun orang baling najis pada saya tetap bagi bunga. Sebab kita dah tahu, sebab kita tahu kalau kita buat benda yang sama, kita pun sama macam dia. Jadi saya pun yang sudah tu sudahlah. Tapi saya pohon pesta memecat orang tu hentilah. Dan saya nak satu soalan saya. Dulu siapakah punya saranan supaya Syarul dipecat disebabkan kelantangan dia terhadap projek ini? Saya nak tahu benda itu. Siapa punya saranan supaya Syarul dipecat disebabkan kelantangan dia nak membela projek AIM itu? Saya nak tahu. Okey. Sebenarnya apabila tak betul, kita kena bagi tahu. Kita tidak boleh meletakkan nak mencari kemenangan. Kita nak mencari kemenangan, kau jangan belakangkan kebenaran itu. Tak boleh, menang itu tidak lama. Orang AIM, saya rasa untuk kembali balik, saya kena tanya dulu orang AIM, adakah dia orang mengirim saya atau tidak. Kalau yang saya rasa tidak masalah lah, sebab dia orang pun raya-raya, dia tanya telefon, tanya khabar, jadi bagaimana dia, kalau dia kata dia mohon doa siang malam supaya Syarul kembali balik. Dan kalau ini sekarang ni dah terkeluar daripada landasan tu agak banyak. Jadi kena masukkan balik. Jadi kalau saya datang pada waktu itu macam mana lah muka ras, memang nak ngadap saya. Aku kan. Dan saya harap bila saya datang balik, janganlah Razi tu sakit jantung pula lah. Saya risau juga kan. Nanti kita bincang, kalau datang jabat kita bincang secara profesional, tengok tim yang ada. Sebab formulanya untuk delivernya mudah. Orang yang biasa buat, dia tahu nak buat macam mana, itu saja. Buat. Okay.